Ni dekat T-box 10, first tee off, par 5. Awal-awal ada warning, please hit to the right. My flight gang this morning, 3 orang, Shazri, Khairil dan Nick Amir. That's our bagi. So today bagi on course. So di hole 10, first tee off, par 5. Ujung sana is the clubhouse. Nice weather pagi ni. Ni signboard, pukul ke kanan. Oh, kiri. Oh lah, relax betul. Ni pun okey. View daripada green hole 12. Halfway hard dekat hole 13. Kecewa nampaknya kedai tutup. Okey, daripada green hole 14, par 3. So, kami ada near to pin. First hole tadi, hole 10, Shazri dapat longest drive. So extra 1 point. So kedudukan sekarang pairing, Azlan dan Shazri leading by 2-1. 2 more holes for best score, lepas tu combine. Oh, cantik. Alright. Cantiknya. On. Yes. Oh. Kontrol bang. Biar monkey attacks dekat hole 14. Seremban. Itu. Oh, Negeri Sembilan. Oh, dia baru fairway. Ada kan? Ada tu. Last hole. Best Oh, score. Oh, cantik. Oh, cantik bola. Cantik. Tak perlu kot abang ambil balik. Oh, lawannya Lan. Baik. Oh, yes. Alah. Yo. That's good. Yeah. Ada lawan ni. On. Nampaknya dua rakan saya terpaksa ambil bola kerana dua-dua bola dah masuk air. Bola saya the nearest to pin, so cubaan birdie di hole. Kedudukan sekarang 4-3. Azlan dan Abel masih mendalui. Hilang. Oh, lawan. Nice. Hui. Di tee off hole nombor 1 dekat Star Cafe. Kan? Depan
Bagi main jangan tu. Fairway luas bang, tembak mana-mana. Sekarang hole 1, second 9. Kedudukan sekarang 5-3. Azlan dengan Syazim mendahului. Memang bagi ya. Lawa lah. Woi, lawa. Walah. Okey. Oh. Hole nombor 2 and 7. Ada jambatan ni. Oh, dalam-dalam ni bukan highway. Okay, kami berada di halfway hut 1 selepas green hole number 1. Oh sorry, selepas green hole number 2. So sekarang ni kami nak tee off hole 3. Kedudukan sekarang masih 5-4, di mana Azlan dengan Syazrin masih mendahului. MVP pula sekarang saya dengan Syazrin berkongsi mata 7. Di follow ketat dengan Nick dan Khairil. Nick dah menang the 2 last hole, direct winner, so extra 4 point for him. That's why skor dia makin menghampiri. Okay, this is the last combined score, so lepas ni match up. Sekarang ni skornya 9-5, dah match up. This is the last match up for me against Nick dan Abel dengan Khairil. Saya leading Nick by 2-0 dan Abel dengan Khairil 1-1. Allah. Boy. Liain. Allah. Oh, nampaknya ke bunker juga. Jangan bangka. Ah, bunker. Bangka I'm sorry. Bangka. Oh, steady. Wow, cantik. Fairway tu. Dah cukup. Okay, sip. Oh, nak ke sana tu. Oh. Kedudukan sekarang 10-5. Alamak. Oi, ai. Boleh. Cantik. Oh, longest drive. Wah, jauhnya. View daripada hole 8, second last hole, masih match up. Kedudukan sekarang 10-6. So tim Azlan dan Syazrin tengah mendahului. So tim Nick dengan Khairil ada peluang untuk catch up, jadi sama skor. Sekarang ni isunya dah nak hujan. Nampak cuaca di atas sudah gelap. Tapi insyaAllah kami tinggal 2 hole lagi. InsyaAllah boleh habis. Alamak, cantik tapi ada sedikit kiri. Berkemungkinan bangka. Ya, di situ. Oh, cantik pula. Wah, gila. Bangka ni. Oh! Dah lah NTP.